Orang gaji minimum pun boleh beli rumah sendiri? Biar betul ni? Ya, tak ada yang mustahil sebab sekarang kerajaan ada sediakan inisiatif rumah PPR untuk bantu golongan berpendapatan rendah memiliki atau menyewa rumah pada harga yang mampu milik. Lepas ni, tak perlu risau lagi soal keselamatan dan keselesaan kediaman anda. Semuanya terjamin. Ada dua jenis rumah PPR yang ditawarkan, iaitu PPR disewa dan PPR dimiliki. Semua rumah ni dibina ikut standard rumah kos rendah. So, macam mana nak mohon? Sebelum teruja nak mohon, pastikan anda layak dulu ya. Antara syarat utama ialah pemohon dan pasangan mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas dan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 hingga RM5,000 bergantung kepada negeri masing-masing. Yang menariknya, bujang pun boleh mohon tetapi ia tertakluk kepada syarat negeri. Sebagai contoh, Selangor, Johor, Kelantan dan Terengganu membenarkan pemohon bujang, manakala Negeri Sembilan, Perak dan Kedah tidak membenarkannya. Selain itu, pemohon juga tak boleh memiliki rumah lain. Jadi, kalau anda sedang cari rumah pertama, inilah masanya. Step seterusnya, cara untuk mohon. Anda boleh mohon secara online melalui portal rasmi e-perumahan negeri masing-masing. Ingat, jangan mudah terpedaya dengan ejen luar. Permohonan mestilah dilakukan terus di laman web kerajaan negeri. Untuk permohonan, anda perlu sediakan beberapa dokumen penting seperti salinan kad pengenalan, slip gaji 3 bulan terkini, penyata KWSP atau penyata bank dan surat pengesahan majikan jika diperlukan. Lepas hantar permohonan, jangan lupa untuk buat semakan status secara berkala di portal e-perumahan. Jika anda tersenarai, biasanya nama akan diumumkan melalui portal atau media rasmi negeri. Anda juga mungkin akan dipanggil ke sesi verifikasi dokumen atau temuruka ringkas. Untuk rakyat Johor, jika layak, anda akan dipanggil ke sesi pengundian unit rumah selepas dokumen lengkap dimuat naik di sistem e-rumah. Proses ini penting untuk pastikan hanya yang benar-benar layak diberikan keutamaan. Jadi, sentiasa peka dengan pengumuman rasmi ya. Bagi pemohon yang berjaya, anda boleh ke step seterusnya iaitu mohon deposit dan pinjaman perumahan. Bayaran deposit rumah biasanya sekitar RM500 hingga RM1,000 bergantung kepada negeri dan jenis unit. Lepas tu, anda boleh mohon pinjaman perumahan dari mana-mana bank seperti BSN, Bank Rakyat, Maybank atau CIMB. Jangan risau, banyak bank menawarkan pakej pinjaman khas untuk pembeli rumah PPR. Yang penting, pastikan anda faham terma pinjaman dan pilih yang paling sesuai dengan bajet anda. Salah satu pilihan terbaik ialah BSN My Home, khas untuk mereka yang bekerja sendiri atau tiada pendapatan tetap bulanan. Dengan pembiayaan hingga RM300,000, margin 100% dan tempoh pinjaman hingga 35 tahun, ia sangat membantu golongan B40. Syarat kelayakannya pun tak terlalu ketat. Anda cuma perlu berumur 18 hingga 60 tahun, ada pendapatan minimum RM1,500, belum pernah ambil pinjaman rumah dan wajib ada akaun BSN Giro I. Menarik kan? Anda boleh buat permohonan terus di laman web rasmi di www.mybsn.com.my atau terus ke cawangan BSN berhampiran. Lepas pinjaman diluluskan dan boleh buat tanda tangan perjanjian jual beli, anda akan dimaklumkan untuk hadir dan menandatangani perjanjian rasmi bersama pemaju atau pihak berkuasa negeri. Kemudian, anda akan mula bayar ansuran bulanan kepada bank seperti biasa. Terima kunci rumah dan start pindah ke rumah pertama anda sendiri. Kalau anda berpendapatan rendah atau baru nak mula bina hidup, rumah PPR adalah peluang terbaik untuk memiliki rumah sendiri tanpa beban kewangan yang besar. Prosesnya jelas, telus dan ada bantuan pinjaman yang mudah. Jadi, jangan tunggu lagi, mohon sekarang sebelum terlepas. Ada soalan atau tips nak kongsi? Komen je kat bawah dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Dara Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.